98% pekerja Grab, tak kira lah Grab kereta ke, Grab hantar makanan ni ke, memang sangat bagus. Kerja padu dan ikhlas berkhidmat. Ini fakta tau. Ya, semua orang pun pernah alami masalah dengan Grab kan. Macam aku punya makanan pun pernah kena curi. Dan Grab driver pun pernah sidai aku sebab tak nak ambil aku. Tapi benda ni jarang sangat nak berlaku. Dan kalau berlaku pun, selalunya kita akan ikut proses dan kita akan dapat balik wang ganti lah dan sebagainya. Dan memang tak ada apa masalah. Apa yang pasti, majoriti besar pekerja Grab ni memang bagus sangat. Aku sajalah nak buat video ni sebab selalunya yang viral tentang Grab ni semua benda-benda negatif je kan. Orang boleh baca dekat Threads, dekat TikTok, dekat macam-macam platform media sosial lah. Sampai kan orang sekarang ni bila sebut Grab dia akan rasa macam alah tak elok lah dan sebagainya. Walhal yang buat kerja-kerja tak betul tu mungkin tak sampai 1% pun. Sebenarnya tak salah pun nak viralkan perangai-perangai pekerja Grab yang tak elok tu. Tapi dalam masa yang sama, kita harus memviralkan juga kisah-kisah pemandu Grab ataupun Grab Food yang buat kerja dengan ikhlas, dengan baik ni semua. Supaya at least benda tu nampak seimbang. Korang ada tak pengalaman manis dengan Grab ni? Boleh tak tolong kongsikan dalam ruangan komen? Teringin nak baca.